Dah masuk tahun 2025 tapi masih tak tahu lagi apa beza antara gold bar dengan dinar. Tengok video, saya kongsikan. Baik tuan-puan, di tangan saya ini adalah kepingan dinar emas. Ini tuan-puan boleh tengok contoh setengah dinar emas. Ini adalah item koleksi Public Gold untuk edisi lama. Setengah dinar. Yang ini pula adalah 1 dinar emas. Ini adalah design yang lama, 1 dinar emas. Dan yang terbaru 1 dinar emas yang begini. Item 1 dinar adalah item untuk shilling emas. Dinar adalah shilling emas. Kalau 1 dinar beratnya adalah 4.25 gram. Ini untuk 1 dinar emas. Kalau setengah dinar, maknanya separuh lah daripada 4.25 gram tu, iaitu 2.125 gram. Untuk gold bar pula macam mana? Okey, untuk gold bar, ini contoh gold bar di tangan saya. Ada edisi bunga emas, ada edisi Typhoon. Di tangan kiri saya 10 gram, di kanan pun 10 gram. Kalau item untuk 5 gram yang begini, 5 gram yang begini, dan untuk 1 gram pula adalah yang begini. Jadi tuan-puan boleh dapat beza antara gold bar dengan dinar. Sangat beza lah. Dinar adalah shilling emas, gold bar adalah jongkong emas. Dia berbentuk petak begini, dan dinar pula berbentuk bulat, shilling emas. Jadi mana tuan-puan berkenan, terpulang kepada tuan-puan. Kalau tanya saya nak miliki kedua-dua sebab kedua-dua ni adalah grade yang sama, emas berketulinan 999.9 ataupun dia panggil emas 24 karat. Emas atau boleh berlanjut pasti pada emas, saya ada pinkan video di bahagian atas cara nak bermula menabung emas. Item 1 dinar dan juga 10 gram adalah untuk item pelaburan. Jadi kalau tuan-puan nak menabung emas untuk simpanan jangka masa panjang, pastikan tuan-puan menabung dalam akaun emas Get Public Gold. Tuan-puan kumpul sikit-sikit, boleh keluarkan emas seketul begini dan simpan di tangan.